95% penduduk Kosovo beragama Islam, tapi ni adalah antara negara yang paling susah untuk kita orang cari makanan halal. Dia kan Islam pada zaman Turki Uthmaniyah, tapi Islam tu Islam pada identiti. Kosovo adalah negara ke-51 yang kita orang jejak dalam misi Live in the Nest menawan 50 countries before 40. Ya, kita orang decide untuk tak berhenti di negara ke-50, tapi kita orang akan teruskan perjalanan selagi masih ada kudrat. Ramai yang tanya kita orang, tak takut ke lapar bila travel? Macam mana kalau tak jumpa makanan halal? Ramai sebenarnya teringin nak travel tengok dunia, tapi akhirnya tak jadi pergi sebab risau buat makan. Sebenarnya, makin jauh kita travel, makin banyak benda yang kita sangka mustahil tu sebenarnya boleh je kita atasi. Kalau susah cari makanan halal, kita orang akan masak sendiri. Tapi kalau memang banyak pilihan makanan halal, kita orang terus food hunting. Cuma itulah, dekat Kosovo ni cabaran dia lain. Kalau kita tanya orang dekat sini kan pasal halal haram, dia akan ada satu mindset macam negara majoriti Islam ni buat kita orang rasa lebih susah untuk cari makanan halal berbanding kebanyakan negara bukan Islam yang pernah kita orang pergi. Kenapa benda ni boleh berlaku sedangkan 95% penduduk Kosovo adalah Muslim? Korang rasa negara majoriti Islam sepatutnya lebih mudah cari makanan halal ataupun tak? Tulis pendapat korang dekat komen dan tonton sampai habis episod kali ni sebab kita orang akan dedahkan satu benda yang agak mengejutkan di Kosovo. Selamat menonton! This is the final boarding call for passengers. Okay, so kita dah check out daripada rumah kita yang dekat belakang tu kat Tirana Sunrise Residence. Dah check out pukul 7.30 sebab bas kita pukul 8.30. So, pagi-pagi terbangun, aku terus masak siap-siap. Barang-barang yang kita beli semua aku dah pack masuk dalam luggage. Just nak habiskan spaghetti, portobello, udang apa semua. So, aku masak spaghetti biasa je. Dan untuk ni, cuma masa nak breakfast tu sebab kita nak keluar awal pukul 7.30. Aku tak sempat makan. So, aku tapau nanti kita makan kat dalam bas. Ni rumah orang kaya dekat Albania. So, kira rumah dia 3 tingkat. Lepas tu kita cross jalan, kita masuk Kok Mall. Sebenarnya tak tahu mall tu buka ke tak. Tapi nasib baiklah rezeki lah memang mall tu buka. So maksudnya awal-awal lagi dia dah buka. Mungkin sebab tu the easiest laluan untuk orang ke tempat bas ni. So kita lalu kat belakang tu, masuk ikut belakang. And then keluar balik dekat pintu yang sama level dengan hypermarket tu. Kena turun 2 escalator. Lepas tu bila kita keluar kat bahagian luar tu, turun 1 escalator lagi barulah sampai dekat area tempat bas ni. Nama tempat bas ni TEG, Terminal East Gate. So, tiket aku beli daripada Tirana ke Kosovo, Pristina ni pukul 8.30 pagi dengan Albani Tour. Sama juga beli dekat appstraveling.com. Harga tiket dia €15 dan budak pun harga €15 juga. Dia tak ada harga budak. So, total bayar dalam €60 macam tu. Sampai je dekat sini, yang banyak orang marah dekat Google Review tu sebab satu, dia tak ada board yang bagi tahu bas tu dekat mana, platform apa, dan dia tak ada counter information, tak ada counter pertanyaan pun. Kalau dekat stesen lain sebelum ni, dekat Bosnia, dekat Montenegro tu, dia ada counter sebab dia akan charge dengan kita station fee kan. So dekat sini tak ada charge station fee. So bila tak ada charge station fee, memang tak ada orang jagalah. So kita kena pergi tanya sendiri. So make sure bila dekat apps tu tengok bas kita nama apa. And then kebetulan kita nampak bas Albani Tours tu baru sampai. So Haikal pergi tanya. And then dia cakap ada 2 bas sebenarnya, bas putih dengan bas kuning. So yang bas putih tu kata bukan. Bas kuning tu cakap, dia tanya nak pergi mana, Kosovo ke Pristina. Pristina. Lepas tu kata okey, naik bas dia. Walaupun beli tiket pukul 8.30, tapi dia cakap bas dia gerak pukul 9. So kita akan lambat sampai setengah jam. Macam itulah perjalanan daripada Tirana ke Pristina ambil masa 3 jam setengah. Estimated of arrival dekat sana sepatutnya pukul 12. So maybe kita sampai sana dalam 12.30 ataupun pukul 1.
So sekarang dah pukul 8.40 tadi, masa kita orang tengah tunggu kat bawah, driver dia datang approach kita orang. Mungkin driver yang kedua kot, sebab driver yang pertama tu memang dah kenal kita orang, sebab dia dah assist kita orang untuk masukkan luggage dekat bawah bas kan. Dia datang, dia tanya, minta tiket. Masuklah terus, kesian kat budak ni. Kita je dah sebab tengah tidur kan. So kita orang pun naik, antara yang awal jugalah naik. Sebab kita orang naik, baru orang lain naik. Dengan kekacauan jiwa sebab seat dia tu bawah speaker. Dia macam tak suka dengar lagu Arab. Cepat, pindah. Mok hang serabut. Dia puas hati sebab speaker dia slow, tapi kita orang pula yang kuat. Kau nak masalahnya macam ni? Tak faham apa. Kita orang okey, boleh berapa hati. Ni nak tahu bas ni rare apa? Ni USB port dia kat sini. USB port dia atas siling. Kalau korang ada kabel panjang boleh lah duduk sana, turun masuk dalam hidung. Pasukan budaya kat sini. Satu lagi yang aku perasan, masa kita datang daripada Koto ke Albania 2 hari lepas, bas dia makan sangkut plastik-plastik macam ni. Makan terbuang sampah kat situ. Nanti dia just datang collect je lah. So rasa airline pun dah boleh buat benda sama kot kan. Jadi taklah membebankan sangat pramugara dengan pramugari kita collect sampah yang bukan-bukan kan. Teman lah. Tak apa. Yang penting memudahkan. Jadi kita boleh tengok orang tu buang sampah apa. So kita dah mulakan perjalanan kita hari ni. Sebenarnya tempat kita dah gerak. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. So first stop kita dekat Bardok, Albania lagi. Sebelah suku kita stop kat sini sebab ni first pit stop RNR. So perjalanan nak datang sini dekat Bardok ni, ya Allah subhanallah, memang cantik gila. Kalau korang boleh nampak lah, susah sikit sebab daripada tingkap bas, view dia tu macam terhad sikit sebab kadang tingkap tu tak clear kan. Kita boleh nampak satu banjaran Albania yang ada snow cap lagi. Gunung-gunung dia memang ada snow cap lagi. Dan kawasan ni memang bukan tempat pelancongan dan memang sangat tenang. Aku antara nak tidur sekejap lepas bangun balik. Nak tidur sekejap bangun balik. Bila tengok view cantik kan. Bila nampak view cantik segar balik. Mungkin kita stop dalam 20 minit macam tu. Nanti kita akan sambung balik perjalanan. Sampai 5 minit daripada tempat RNR tu, sampai border nak masuk Kosovo dah. So tak pasti lagi kena turun ke tak. Assistant bus dia tu datang collect. So kita orang tak payah turun lah. Pasport tu nanti dia turun chop, lepas tu dia akan bagi balik lepas settle semua. Next tu tak pasti lagi kena turun ke tak. Mantap. So pukul 12 sharp kita settle semua. Aku ingatkan macam hari tu daripada Montenegro chop kena jalan depan sikit chop soal Albania kan. Yang ni tak. Dia berhenti satu macam tol punya kawasan tu dan dia settle semua kat situ terus. Lepas settle semua pukul 12 sharp dia terus pas balik pasport kita orang semua. Cuma aku tak pasti sama ada satu checkpoint ataupun 2 checkpoint kat situ. Masuk Kosovo tu dia check ke tak, aku tak pasti. So masuk je sempadan Kosovo ni, kampus dia tebal gila, visibility dia memang sangat teruk. Lepas beberapa minit baru start clear balik. Bila aku check weather forecast, mungkin akan ada snow petang sikit. Memang malang sikit lah untuk trip ni sebab hujan kan. Kalau snow baju tak basah, tapi kalau hujan memang leceh sikit, baju kita basah. It's only for a moment. It's
if only for a moment. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. So kita dah sampai dah dekat bus station Tirana pukul 1.30 as usual. Macam aku cakap, kalau nak jalan dekat area Balkan ni kena expect delay. Kita tadi dah lambat setengah jam, expected sampai pukul 12.30 kan. Sekarang pukul 1.30 baru sampai, so lambat sejam jugalah. And then masa kita naik bus tadi, setengah jam lepas naik bus, dia ada berhenti kat satu tempat. Masa dia berhenti kat satu tempat tu, ada van sampai bawa orang rupanya. Bus tu dia berhenti kat situ sebab nak pick up orang daripada van tu untuk naik ke dalam bus. Macam tu lah. And then dia check kita punya tiket. Lepas kita naik bus tu, macam konduktor dia kot, sebab bus driver tengah bawa bus, tapi dia check tiket kita orang. And then pukul 11 suku macam tu, sebab kita start naik bus pukul 9 kan, 11 suku macam tu kita start dekat kawasan Bad Hawk. So ke area perjalanan daripada Tirana nak ke Bad Hawk tu ada banyak sangat gunung yang ada snow cap kat atas dia, ada banyak salji. Sebab Tirana kan tak snow pun, tapi bila masuk ke kawasan tu, roughly dalam 2 jam setengah dah nampak kawasan tu macam cantik lah, cantik. Tapi susah nak ambil gambar dengan handphone dengan kamera sebab satu bas dia laju. Lepas tu view tu macam kita dah terkejut sebab dia cantik kan. Lepas tu kita nak capture macam tak sempat. Lepas tu tiba-tiba dia dah belah sini. Aku nak capture belah sini, tiba-tiba dia dah belah sana balik. Faham tak? Sebab jalan dia kan macam berpusing-pusing macam tu. Tapi cantik lah, cantik. Macam dia bukan tempat attractions pun, tapi kalau kita drive kita boleh lah stop, berhenti ke apa macam tu. Cuma hari ni fokus masa hujan dan kali ni kita orang kat sini ni macam tengah stuck sikit, ada hiccup sikit sebab aku beli eSIM sebab Kosovo memang tak cover, roaming tak cover, tak ada eSIM pun yang cover Kosovo. Tapi aku ada baca review kat trade.com, dia kata dia beli eSIM tu and surprisingly dekat Kosovo boleh guna. So aku belilah eSIM tu. Tapi bila kita sampai kat sini, tak ada line langsung dan tak ada wifi juga. Dia ada tulis kat situ ada wifi free zone, tapi kena masuk password dia tak bagi. So sekarang ni kita nak ke apartment kita, clueless lah sikit, tak ada orang jual SIM card. So aku pun tak tahu macam mana nak reach out macam untuk internet kat sini macam mana. So aku dah screenshot dah, masa kat rumah tadi aku dah screenshot dah perjalanan daripada sini nak ke rumah. So kita try follow yang tu je lah. Kita pergi ke tempat bas yang satu lagi untuk naik bas pergi ke situ. Sebab check in pun pukul 2, ada dalam 20 minit lagi, perjalanan pun tak sampai 20 minit pun. So kita travel macam orang dulu-dulu lah balik, tak ada apa-apa, peta je ada. So tadi setelah buntu dekat bus stop tu, dah lah tak ada internet kat situ kan. Lepas tu Haikal tanya orang kat kaunter tu, dia kata bus tu 200 meter belok kanan. Aku macam 200 meter, aku tak nampak pula stesen bus. Kalau 200 meter mesti dah nampak bangunan kan, tapi tak nampak. Dia kan stesen dia tulis ada wifi tapi tak bagi password. Haikal pun tanya boleh minta wifi tak sebab nak guna. Dia pun minta handphone Haikal, dia masukkan password. So Haikal je lah ada wifi tu. Bila kita search wifi tu macam mana benda tu macam tak tally lah dengan benda dia cakap. Pasal aku cakap dengan Haikal macam ni lah, dia naik je lah taksi. Sebab macam mana kan, macam kalau tak kita akan buang masa kat situ. Lepas tu kita jalan keluar, adalah orang taksi kat tepi tu, tanyalah dia, tunjuklah Google Map yang Haikal ada wifi tu, nak pergi ke mana, alamat rumah ni kan. Dia macam oh ok, dia pun tunjuk. Sebab daripada bus stand tu, bus station tu nak datang ke tempat ni 2 kilo je. Lepas tu mula dia suruh naik bus kat situ, dia kata 200 meter. Lepas tu dia kata oh ni dekat je jalan kaki. Aku cakap 2 kilo nak jalan kaki penat juga weh, nak dekat setengah jam kan, kita ada 2 luggage lagi kan. So last kali naik taksi, tanya taksi tu berapa, dia kata 10 euro. Aku macam 10 euro untuk 2 kilo macam betul lah kan. Tapi yelah, memang currency dia pakai euro. Kalau duit dia macam RM10, macam logik je sebenarnya. So kita pun pejam mata, bayar je 10 euro. Lepas tu dia pun hantar kita dekat apartment dekat sini. So owner apartment tu memang dah bagi PDF siap-siap nak masuk rumah apa semua macam mana. So dia drop kita kat sini, turun lagi semua, bayar dia 10 euro. Lepas tu kita pun check in lah rumah.
So, kita dah sampai rumah dekat tingkat 3. Rumah ni murah, 2 malam 420. Cuma standard lah dekat belakang kan, tak ada lift. So, ni tingkat 3. Lepas penat, bukanlah penat, tak penat pun, taklah penat sangat pun. Lepas macam buntu sebenarnya macam nak datang sini. Bila tanya orang bas, dia kata jalan kaki je lah sebab dekat. Tapi dekat-dekat pun 2 kilo juga. Sampai je buka je pintu rumah ni, dalam gambar memang cantik tau. Real life pun sangat-sangat cantik. So jom kita tengok rumah dia. Ni pintu, masuk je pintu ni ada intercom kat sini. Lepas tu ada toilet. Ni toilet dia. Toilet ada satu je. Ada mesin basuh, sangat bersih. Ada sink and then ada toilet. Toilet dia ada bidet tapi Haka kata bidet dia tembak tak kena. Lepas tu ada tempat shower lah kat situ. Dan ada heater dalam toilet. Sangat bersih. Terlalu bersih. Bersih lah. Jalan straight ada heater satu kat sini. And then belah kanan ada tempat simpan kasut dengan tempat letak kot lah kat situ. Sebelum kita ke bilik, kita masuk sini dulu. Sini dia punya macam small family area. Ni ada sofa. Facing sofa ni, dekat situ ada TV. Dan bawah tu ada microwave dengan benda untuk masak lah. Dia tak ada dapur Lah, dia tak ada dapur pula. Aku baru ingat nak masak nasi. Dia ada microwave je. Tak apa, kita boleh masak nasi dalam microwave. So ni dia punya meja makan. Simple je. Tapi dia ada balcony kat sini. Tu adalah dapur dia. Dia pakai elektrik punya hotplate tu. Boleh lah untuk masak. Pengam lah. Lepas tu dia punya utilities dia macam lengkap juga. Aku tengok periuk ada banyak kat situ. Tengok sini ada apa. Tuang sampah. Kemas lah rumah dia. Rumah dia bersih. So kat sini ada peti ais. Nak buka pintu dia. Tempat store dia lah. Tutup lah. Keluar lipas ke apa kan. Then ni bahagian dining area. Ni budak-budak ni kan tengok TV kat sini. Lepas tu dia ada 2 bilik. Satu bilik kat sini, satu bilik kat sini. So yang ni master bedroom punya bilik. Kita tengok bilik master bedroom dulu. So ni bilik master bedroom dia. Sangat spacious. Katil king. Lepas tu ada wardrobe kat sini. Oh cantik ni rumah ni. Tak apalah tingkat 3 pun exercise kan. So kat sini pun ada balcony juga. Tapi balcony ni menghadap rumah orang lah. Tapi kita tak keluar pun kat balcony. So next. So ada heater. Bilik ni ada heater. Ni vanilla. Messinya rambut awak. And then second room ini bilik email dengan vanilla. So ni semua orang tengah amazed dengan rumah dia sebab rumah dia sangat kemas dan bersih. So dia tak ada almari, dia ada tempat sangkut macam tu je. So ni katil. Bilik ni pun ada heater juga. Dan ada kerusi kat sini dengan cermin kat sini. Pun ada access to balcony juga. Ada pokok. Lepas tu balcony dia kat sini, yang ni dia letak ni. Dia letak tempat untuk sidai baju supaya tak dryer kot. Lepas tu kalau kita keluar balcony ni, kat bawah tu ada banyak sangat kedai kat bawah. Sejam go inside. Okay, kita singgah sekejap. Kita letak beg je kejap. Lepas tu kencing, siapa nak kencing, siapa nak berak, cover berak, apa-apalah semua. Lepas tu kita nak turun balik bawah sebab sekarang dah tak hujan dan dia dah cerah dah juga sikit. Lepas tu kita ingat nak makan sebenarnya. Macam tak naklah masak sebab Kosovo ni tempat dia adalah 90% Muslim sebenarnya. Tetapi penyediaan makanan dia tak ikut halal punya proses. So contoh kalau kita halal mesti sembelih kan. Dia halal dia memang tak ada babi je. Susah sikit nak cakap memang not recommended untuk makan sebab diorang tak follow prosedur yang betul. Diorang just anggap macam kalau halal tu tak ada babi je. So bila aku baca aku hiker pun baca. Kalau daging contoh dia banyak pakai ambil benda ladang yang matikan binatang tu pakai elektrik je macam tu. So nanti saya tak apalah kita masak je kat sini. Tak nak sebab tak nak take the risk. So now pukul 3 kita check in apa semua tadi. Kita nak jalan-jalan ke area sini tengok ada apa. Sebab kawasan apartment ni macam center juga sebenarnya. Jom. Sedih lah orang dah mati.